Jaga. Kenapa cikgu nak cerita kat orang? Itu amanah, tu berdosa kalau cikgu cerita kat orang kan. Okay, cikgu, Cuba kamu cerita kalau, apa masalah kamu sebenarnya. Tapi kalau saya cerita ni, cikgu jangan cerita kat siapa tau. Sebenarnya saya banyak stres lately ni cikgu. Saya ada depression. Kadang-kadang saya akan Okey, duduk. Baiklah murid-murid, jadi cikgu baru je dapat berita baru-baru ni bahawa ada seorang pelajar ni dia menghadapi depression. Lepas tu dia bermulalah untuk mengukir seni di tangan dia. Cikgu nak kamu ambil pengajaran pada cerita ni. Kalau kamu stres ke apa ke kan, kalau boleh janganlah. Cikgu, dia siapa cikgu? Tu cikgu tak boleh lah cerita. Nanti kamu tahu. Alah cikgu. Cikgu ada amanah Dia jaga. tahu lah cikgu. Tapi dia batch kamu lah. Dia batch kamu and saya rasa kamu semua kenal dia. Siapa tu? Bagi nama lah Tapi cikgu. cikgu tak boleh lah bagi tahu. Tu amanah Cikgu jaga. ni bagi lah tahu. Dia ke atas ke bawah cikgu? Cikgu tak boleh bagi tahu, nanti kamu tahu. Alah, cikgu ni. Tapi dia kelas sebelah kamu lah. Kelas sebelah. Kenal je. Nama lah cikgu. Cikgu tak boleh lah bagi tahu, nanti kamu tahu. Lah, please lah cikgu. Cikgu bagi huruf depan dia. Huruf R. Weh, aku dah memang kata Raihan ni. Cikgu Raihan kan Itu cikgu cikgu tak sebut lah. Kamu yang sebut. Eleh cikgu, cakap je lah Raihan. Cikgu nak Ni mesti betul ni Raihan kan. Cakap je lah Raihan kan. Cikgu senyum betul tu cikgu. Dah. Okey, semua. Buka. Alah, cikgu macam tak bagi tahu betul.